Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, Alhamdulillah, kita sambung hari ini ayat 1, 2, 3. Hari ini 24 Rajab. Rajab, Syaban, Ramadan. Tak lama lagi puasa boleh ya. Semua orang kata baru ni puasa dulu. Macam sebulan baru dah jadi. Tak dengar? Tak jelas? Tak jelas. Halo? Halo? Jelas? Okey. Halo? Halo. Assalamualaikum. Boleh? Dia nak baru ni, dah lama dah. Dah benda made in China kan. 4 tahun aku. Jadi nak baru tu. Dia bagi warning lah tu. Aku tak daya dah kata dia. Baik, hari ini ayat 1, 2, 3. Tajuk dia, sesungguhnya hari kiamat itu pasti. Pasti, dan kita pun mengalami tanda-tanda macam tadilah. Rasa sekejap je. Seminggu tu macam sehari, setahun tu macam sebulan. Kalau kita ingat balik kehidupan kita yang lalu, sejak daripada muda sampailah sekarang ni, kita rasa macam memang tak ada apa-apa, macam sepintas lalu je. Dan banyak ada yang kita lupa apa yang berlaku masa kita muda-muda. Orang yang muda-muda, dia rasa panjang lagi hidup aku, dia rasa macam itu ya. Tapi kematian itu dia tak kira muda ataupun lama. Bukan tua lah, lama je. Baik, hari ini tajuk dia sesungguhnya hari kiamat itu pasti. Kalau kita tanya semua orang, termasuk orang kafir sendiri pun, tentang kiamat ni adakah ia pasti, dia pun tahu. Ni dunia tak lama, kata dia. Satu hari mesti hancur juga. Kiamatlah tu. Tapi serupa juga macam kematian. Bukan soal kematian yang kita nak besarkan yang utama, tapi soal kehidupan selepas kematian. Hari kiamat satu hal, tapi yang paling kita risaukan ialah kehidupan selepas hari kiamat. Sebab dia adalah masa yang tidak ada titik noktah. Bila hidup balik lepas hari kiamat, tak ada mati lagi dah. Dan hanya ada dua tempat, iaitu syurga ataupun neraka. Itu yang kita kena sering fikirkan, muhasabah. Kematian itu kalau sakit sekalipun,
sakit mati mungkin dalam 5 minit je. Ya, ataupun 10 minit, 5 minit, 2 minit, tengoklah. Tapi kesakitan lepas mati, kalau diazab oleh Allah, dia tidak ada penghujung. Na'udzubillah. Ini yang merusingkan, yang merisaukan, yang kita perlu berharap pada Allah supaya Allah sentiasa memberikan taufik dan hidayah pada kita, lalu mengampunkan dosa kita semua. Ya, insya-Allah. Baik, ayat ini wattaqu. Kita terus terjemah. Wattaqu, mana dia? Bawah ni. Tulisan ni lain macam ni. Tak jumpa ni. Wattaqu mana dia? Dan takwa ni bertakwa Tapi terjemah ni lah takutlah. Maknanya apa? Takut adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang bertakwa. Kalau dia tak takut, tak ada takwa. Salah satu ciri takwa ialah takut. Sebab tu takwa maknanya dalam ayat ini, konteks ayat ini, takutlah kamu. Takut adalah satu benda yang sangat penting. Kalau kita cerita takutlah, ya. Dalam dunia ni kita tengok ramai orang yang berilmu tapi tak takut. Ini rugi. Islam tertegak atas hujah ataupun dalil. Islam tertegak atas dalil. Jadi semua kena ada dalil. Bab solat ke, bab ibadah, bab puasa, kena ada dalil. Pasal apa kita puasa? Pasal ada ayat dalam Al-Quran suruh kita berpuasa. Sebab ayat itu dari Allah. Mana perintah itu perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Salah satu cirinya ialah takut. Jadi Islam tertegak atas dalil, atas hujjah, burhan. Kalau orang tu berilmu, bila kita menuntut ilmu, kita tadabbur Quran ni, contohnya, mesti lahir rasa takut. Kalau tak lahir rasa takut, itu masalah besar lah. Ya. Banyak tengok kadang-kadang orang tu belajar sampai Madinah, sampai Mesir. Habis belajar dia tak rasa takut. Ya, dia tak takut pun. Kalau melanggar perintah Allah pun tak takut. Kalau dia jadi pemimpin besar, dicuri duit rakyat ke rasuah, dia tak rasa takut. Jadi ilmu asalnya ialah ini Islam ataupun agama, mesti atas dalil. Kemudian ilmu asalnya ialah rasa takut. Kalau tak ada rasa takut, kacau. Allah sebut apa dalam Quran? Innama, mudah lupa dah. Ingat je. Innama yakhshallah, ya. Innama yakhshallah al ulama. Adapun saya ulang lagi sekali. Saya pernah cerita tentang innama ni. Apa makna innama ni? Maksud dia, bahasa Arab ni dia tak macam bahasa Melayu, ya. Innama adapun sesungguh. Waalaikumsalam. Maksud makin sihat semua. Innama maksud dia, bila ada innama, maknanya tidak ada yang lain. Innama ya'muru masajidallah. Adapun hanya orang yang boleh, adapun orang yang boleh memakmurkan masjid hanyalah orang beriman yang bertakwa. Orang yang lain tak boleh, hanya orang tu ciri, satu ciri. Itu maksud innama. Gini juga dalam ayat ini, adapun orang yang benar-benar takut kepada Allah, sifatnya ialah
berilmu. Boleh faham? Orang yang benar-benar takut pada Allah, orang itu mestilah al-ulama, maknanya jamak lah, iaitu berilmu. Jadi maksudnya orang berilmu mesti takut pada Allah. Kalau dia ada ilmu, tak takut pada Tuhan, mana dia tak berilmu. Walaupun dia belajar di Madinah, di Mesir, ada PhD dan sebagainya, dia sebenarnya tidak berilmu. Jadi al-ulama ni bukan konteks dia ada kaitan dengan dunia, ada sijil ke, ada pengaruh ke, ada jawapan, ada jawatan ke, tak. Dia khusus ditetap oleh Allah, iaitu syaratnya takut. Kalau tuan tengok ramai tak orang yang tak takut, berilmu tapi tak takut. Kadang-kadang dia ajar lagi ayat-ayat Tuhan ni. Orang berilmu, kalau kita tengok pemimpin negara yang besar kan, semua berilmu, tak kira lah PhD, belajar di Oxford, London ke apa semua, orang berilmu lah kita kata. Tapi yang banyak merompak duit negara ni orang berilmu juga. Bukan negara kita je lah, seluruh dunia macam tu. Jadi kalau tak kena gaya tadi, kalau kita tak ada takut ini, maknanya berilmu jadi masalah. Orang berilmu lah yang mendatangkan masalah kepada orang yang jahil. Sebab itu Islam ni sangat kata orang soft, sangat teliti, ya. Zaman Rasulullah kita tengok ada orang tu baru masuk Islam, lepas beberapa jam dia syahid masuk syurga. Tak sempat pun belajar ilmu, belajar Al-Quran. Ada setengah tu baru belajar 1-2 ayat je, mati masuk syurga. Apa namanya? Ahli sihir Fir'aun mengaku beriman kepada Allah, tak belajar pun tentang kitab Taurat ke, masuk syurga. Subhanallah. Kita ni dah nak habis dah buku ni, tinggal pelai je lagi, ya, insya-Allah akan habis. Agak-agak kita takut tak dalam hati kita, ataupun kita patuh tak dengan perintah Tuhan? Ini persoalan, ya. Kadang-kadang dalam kelas kita rasa takut, bila kita baca Quran kita rasa takut, ya Allah. Kita solat ke sembahyang sunat kita rasa takut sampai menitikkan air mata. Tapi bila kat luar kita berhadapan dengan orang ramai, berhadapan dengan ujian Allah, kita habis. Jadi tertegak atas dalil dan ilmu. Asalnya adalah rasa takut. Islam ni tuan-tuan, dia ajar kita nak masuk tandas pun ada dalil, betul tak? Masuk dengan kaki kanan, keluar kaki kiri, doa-doa, semua itu dalil. Kalau dah masuk tandas pun pakai dalil, nak solat, nak puasa, nak ibadah, nak perintah negara, mestilah, lagilah pentingnya dah dalil. Tiba-tiba kita ni kadang tengok orang Melayu ni banyak, bila nak nikah kahwin pakai dalil, masuk tandas pakai dalil. Tapi bila benda besar-besar melibatkan akidah, melibatkan sosial, pergaulan, melibatkan ekonomi, ya, tak nak pakai dalil. Ambil yang barat. Tak, ambil yang barat. Dan yang paling parah, kita berasa selesa dengan apa yang barat ajar. Ini bahaya. Dia berasa selesa dan merasakan apa yang barat ajar, Yahudi ajar itu lebih baik daripada Islam punya. Ini. Orang yang nak mengamalkan Islam sepenuhnya pula akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Seperti ekstrim lah, pengganas lah, Wahabi lah, ya, macam-macam. Ini. Jadi Islam dengan dalil. Baik, balik-balik. Dan takutlah kamu yauman. Yauman iaitu pada hari, suatu hari, la tajzi, tidak apa? Jazaun, maknanya tidak ada makna. Itu apa tu? Tidak berarti. Tidak seorang pun dapat membantikan. Tidak dapat membantu
nafsun seseorang tidak dapat membantu seseorang akan seseorang yang lain. Orang lain tak bantu orang lain. Tapi ayat ni Allah tambah satu lagi, syai'a, iaitu tak dapat bantu sedikit pun. Langsung tak dapat bantu. Tu dia. Kat dunia ni kalau kata, tak tahu lah, aku hari ni tak dapat bantulah. Tapi mungkin dia datang juga, lelah kan datang juga tolong kan. Tapi Allah kata syai'a ni tak dapat nak bantu seseorang dan seorang yang lain walaupun sedikit. Itu dia. Jadi kita kat dunia ni janganlah, kat dunia ni boleh bantu, boleh tolong. Macam Allah sebut, selalu kita baca ayat tu kan. Surah apa tu? Surah An-Naba, Dia buka surah An-Naba. Wa yafirrul mar'u min akhihi, tu. Surah apa tu? Wa yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sulhabatihi wa bani. Surah Naba, surah apa ni? Kemal. Surah Quran ke mana? Betul ke surah An-Naba? Abasa. Tak ada nampak abasa ya. Abasa wa tawalla. Jumpa tak? Jumpa? Ayat apa tu? Wa yafirrul mar'u min akhihi. Cuba baca. Cuba baca. Wa yafirru mar'u min akhi. Lagi? Wa ummihi wa abi. Lagi? Wa sahibatihi wa bani. Lagi? Wa likulli imri'in. Baik, tu je dulu. Ya.
Ya, dimaksud kita tadi, orang lain tak boleh bantu sedikit pun orang lain. Ayat ini berkenaan dengan keluarga. Kita tak cerita orang lain lah. Keluarga. Orang yang paling rapat, termasuk orang paling rapat dalam keluarga, iaitu ibu, anak, ayah. Tak payah ambil orang lain. Wa yafirrul mar'u min akhih. Dan mana itu? Akan lari, bertempiran lari seseorang dari saudara ni, mana adik-beradik lah, daripada saudaranya, itu adik-beradik, daripada alungnya, angahnya. Dekat dunia ni tolong-menolong, boleh bantu-membantu, walaupun kadang-kadang tak berapa nak baik, tapi bantu juga pasal ada hubungan darah. Yang tak seronok, pada tidak bergaya datang jugalah. Tapi di akhirat, bukan dia kata nak bantu, nampak cabut lagi. Pelik tak? Berubah tak 360 darjah daripada bandingkan dengan keadaan di dunia. Ini Al-Quran sebut, wa ummihi wa abih, dan lari dari ibu dan ayah. Ibu lari daripada anak, anak lari daripada ibu. Na'udzubillah. Kat dunia ni, ibu dengan anak cukup kasih sayang kan? Paling sayanglah ibu dengan anak. Kalau pada kecil sampai besar, kasih ibu, kasih sejati kata orang. Kasih ayah masa berada. Kasih ayah mendengar kata. Kasih saudara masa berada. Itu perbilalan lah, bukan hadis ya. Tapi adalah betulnya juga ya. Sikit-sikit lah ada betul. Kasih ibu, kasih sejati. Kita tengok ibu kadang-kadang anak tu macam mana pun dia sayang juga. Walaupun jahat. Kan? Itu mana sejati. Kalau kasih ayah, mendengar kata dia. Tak dengar kata, Tapi tak semua ayah macam tu. Ya? Sebab tu bukan hadis. Kasih saudara masa berada itu pun taklah tepat 100%. Ada juga saudara yang faham Quran, yang faham Al-Quran Sunnah ni, dia tak pandang pun yang itu. Dia akan bantu-bantulah terus. Tapi benda tu berlaku. Jadi dekat akhirat, ibu nampak anak, cabut lagi. Anak nampak ibu, cabut lagi. Nampak tak? Satu yang menakutkan. Pasal apa lagi? Pasal apa lagi? Ibu takut kalau anak dia tuntut apa-apa. Yang anak itu juga takut kalau ibu dia tuntut apa-apa. Jadi lagi. Masing-masing sibuk dengan hari perbicaraan tu, dah rasa sangat sibuk. Tak ada masa nak rapat dengan ibu ke ayah ke, tak ada. Jadi kita nak tak anak kita, saudara kita itu rapat di akhirat nanti? Naklah ya tak? Tak payah tanyalah soalan tu. Jadi macam mana nak buat? Sedangkan ayat ini Allah kata akan lari. Supaya jaga yang bawah ni, dan lari dari suami dan isteri, ya, anak-anak, isteri dan anak-anak. Isteri tu juga, kat dunia ni, I love you, you love me. Kalau lagu bukan main, ya, cincin melingkar dari jari manis. Apa nama lagu tu yang viral sekarang ni? Kau main kasih sayang, lautan api, sanggup kurang angin dan sebagainya, itu semua nipu lah tu. Kasih sayang suami isteri, anak-anak, ibu, ayah, saudara. Jadi macam mana kita nak supaya mudah-mudahan di akhirat tak lari antara satu sama lain. Masa kat dunia ni lah. Masa kat dunia ni lah, kalau kita nak didik anak kita ke, nak berkawan ke, saudara-saudara sebagainya, suami nak didik isteri, isteri nak didik suami, maka hendaklah berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kena ada ni sebagai panduan hidup kita. Yang kita tadabbur ni benda yang sangat besar. Al-Quran ni yang kita sedang tadabbur ini bukan benda kecil, benda yang sangat besar.
Pasal apa besar? Dia akan menyelamatkan kita mudah-mudahan di akhirat daripada azab Allah yang sangat pedih. Besar ke kecil? Besar. Apalah maknanya kalau kat dunia ni kita pangkat besar, hebat, berilmu apa semua. Tapi dekat akhirat, kita lari lintang pokang daripada saudara mara, masuk neraka. 1 sen pun tak berguna. Tahu tak? 1 sen tak berguna. Sebab itu Allah bagi contoh, para Nabi adalah orang yang paling teruk diberi ujian. Kemudian, para sahabat. Kemudian, orang yang selepas pada itu. Nabi paling teruk. Sedangkan Allah sangat sayang dengan Nabi. Tapi sayang Allah itu dibuktikan dengan diberinya ujian kepada Nabi untuk melambangkan keikhlasan Nabi itu kepada Allah. Nabi Ibrahim, kalau kita tengok, Allah berikan ujian yang sangat besar. Dia berpisah dengan anak dia Ismail lama. Siti Hajar dengan anak dia lama. Dengan atas perintah Allah. Kemudian, Nabi Ibrahim dah tua dah, itulah anak seorang. Umur dah 80 lebih. Dah lama berpisah, berjumpa balik dengan Ismail, terus perintah Allah suruh sembelih anak. Maka Nabi Ibrahim pun bagi tahu ke Ismail, aku bermimpi malam tadi bahawa Allah suruh aku sembelih kamu. Maka Nabi Ismail jawab apa? Tak ada pun Nabi Ibrahim. Dia kata kepada anak dia, Allah suruh sembelih kamu, jadi kamu fikirlah dulu, kata Nabi Ibrahim. Bukannya Allah kata, Nabi Ibrahim kata, Allah harus sembelih. Kena sembelih. Oh, macam tu. Tak. Dengan cara yang lemah lembut. Ya. Nabi Ibrahim kata, ini perintah Allah suruh sembelih kamu. Jadi apa pendapat kamu? Ma ra'yaka. Jadi fikirlah dulu. Tak sempat fikir. Nabi Ismail kata, I'mal ma tu'mar. Lakukanlah apa yang Allah perintah ke atas kamu. Sebab Nabi Ismail faham, itu perintah Allah. Macam kita lah, kita kena faham ibadat ni perintah Allah. Hindarkan benda-benda yang Allah larang, perintah Allah. Ya. Allah suruh semayang, jangan baca usolli. Contohlah, saya sentuhlah sikit. Itu perintah Allah. Yang masalah orang susah nak terima, dia tak rasa itu perintah Allah. Boleh juga benda baik, kata ulama yang buat, kata dia. Bukan orang calang-calang, bukan macam kamu. Buat ni ulama. Soalnya perintah Allah. Mana tinggi Allah dengan ulama, itu dia. Gunakan akal kita dengan bijak. Sikit iblis nak pesongkan. Kan susah pun. Ramailah orang ambil ilmu terpesong. Disebabkan dia rasa apa yang dia belajar itu kerana kehebatan dia. Dia habis duit dah beratus-ratus ribu untuk belajar luar negara. Bersungguh-sungguh. Dia tak rasa bahawa benda itu, ilmu yang dia dapat datang dari Allah. Itu jadi macam itu. Supaya kita tadabbur ini. Semuanya perintah Allah. Datang pun, kita mampu datang pun kerana dengan izin Allah. Tiba-tiba kita tak nak pada tadabbur pada perintah Allah. Lalu bila Nabi Ibrahim Ismail kata gitu, terus ditelentangkan, ditekan pelipis. Memang maknanya Allah nak Nabi Ibrahim dengan Ismail anak dia, padahal Nabi Ibrahim itulah anak seorang, lama tak jumpa, baru jumpa dah kena suruh sembelih. Tuan-tuan bayangkan ujian tu, besar tak besar? Kita kalau suruh, tak tahulah ya. Kita nak kuatan anak pun tak sanggup. Ya? Banyak kita nak kuatan anak pun tak sanggup. Kesian. Bagilah kasih sayang sepenuhnya. Besar budak tu jadi perempak dia. Nak kusah zali. Ya tak? Ya. Ada kuatan tu apalah sangat pun. Janganlah ditendang, digerebuk. Itu tak boleh lah kan. Kuatan lah. Itu pun Tuhan bagi panduan. Umur dah bersusah, tak boleh kuatan dah. Susah. Macam ni belajar ni, susah ni. Ya. Tapi kadang-kadang terpaksa juga kuatan. Kalau dah terlampau susah. Umur 10 tahun hingga
15 tahun. Time itu sangat penting. Umur umur 7 tahun hingga 14 tahun atau 15 tahun. Berapa tahun tu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun tu. Itu adalah masa yang sangat penting. Kalau kita terlepas mendidik dalam masa tahun ini, dah besar tu serah pada Allah lah. Mungkin dia terjumpa pendidikan wala ajar wallahu alam. Doa je. Ya, tapi pendidikan mesti juga diteruskan walaupun dia dah kahwin. Kadang-kadang menantu kita pun payah bangun subuh kan. Siram dengan air, sanggup. Menantu siram dengan air, sanggup. Tak? Menantu doktor pula tu. Contoh gitulah kan. Ya. Umur 7 hingga 15 tu. Masa itu mesti ada ketegasan untuk mendisiplinkan dia. Dah lebih tu, dah payah dah. Kamu mau berapa Nazam? Hilal? 15. 15. Last sekali. Kalau nak rotan dia pun tahun ni lah. Ya. Kamu ke mana? 17 dah boleh nikah. Kalau nikah dah ada anak 2 dah. Ya. Tu. Lalu Allah nak tunjuk, yang Allah nak tengok, nak paparkan kepada kita ialah keikhlasan Nabi. Sebagai contoh. Sebab tu Allah buat peristiwa-peristiwa besar macam itu. Nabi Muhammad begitu juga. Bila nak sembelih, dah betul-betul dah. Nabi Ismail dah ready dengan hati yang betul-betul redha. Nabi Ibrahim pun ready dengan hati yang betul-betul redha. Barulah last tu Allah ganti dengan kambing ataupun apa kita panggil? Kibas. Itu maknanya keikhlasan itu. Redha tu sangat penting. Kita datang ke tadabbur ni, redha lah ya. Redha lah tu. Ikhlas itu. Benda kita tak nampak, itu pada zahir. Ya baik. Ini tadi keluarga masa bawah ni. Dan ada satu lagi yang paling dahsyat, lagi dahsyat dari inilah. Lagi dahsyat dari ini. Surah As-Saffat. Kita buka surah As-Saffat. Surah yang ke 37. Tak silap. Saffat, bukan Saffat ya. Surah Al-Ma'arij. Lupa, sorry. Al-Ma'arij. Surah yang ke betul ke? 70. Surah yang ke 70 muka surat 571. Muka surat 569. Ayat 11. Jumpa tak? Muka surat 569 ayat 11. Atas sekali. Jumpa? Ayat muka surat 569 surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ni mana dia? Tempat-tempat arasy, tempat naik.
Tak tahulah naik macam mana dia di langit. Baik, kita tengok ayat tu, ayat 11. Yubassarunahum. Kemudian yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bi bani. Mereka yang saling memandang tanpa berkata apa pun, pandang memandang ke akhirat besok, sunyi walaupun manusia seluruhnya dibangunkan bertrilion manusia, tapi hanya bunyi sikit-sikit je. Jauh beza kalau dekat pasar malam, berapa ratus orang je pasar malam tu, tapi bunyi dia hiruk pikuk. Orang berniaga pun bising, yang beli pun bising. Tapi di akhirat besok, seluruh manusia berkomputer, termasuklah kita. Jangan lupa, termasuk kita. Saya akan pandang tuan-tuan semua, tuan-tuan pun pandang saya, tang jauh gitu je. Nafsi-nafsi. Sekarang kita berkata, berbuak satu sama lain, boleh minum teh. Tapi di akhirat kita berjumpa, tapi hanya pandang memandang. Subhanallah, ya. Nah, tu dia. Yawaddul mujrimu, kamu akan berharaplah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Lau yaftadi, kalaulah dia dapat menebus dirinya min azab, daripada azab, yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, bi bani, dengan anaknya. Hilangnya kasih sayang masa itu sampai ke tahap, ya Allah, kamu ambil anak aku ni sebagai tebusan, masukkan dalam neraka, jangan aku. Dahsyat tak? Kalau kita sayang dengan anak kan, kalau kita tak balik pada Al-Quran semula, pada As-Sunnah semula, na'udzubillah lah. Maknanya ada manusia yang macam ini. Ayat ni ada. Mungkin ramai. Orang kafir tentulah. Dia akan tebuh apa je, harta dia, anak dia, ambil anak ni, ya Allah. Biar dia masuk neraka. Saya tak nak masuk neraka. Saya tebus sebab dia anak saya. Itu keadaan dahsyatnya hari kiamat itu. Semua berubah pemikiran, kasih sayang, masing-masing nak selamatkan diri. Jadi usahalah untuk selamatkan diri kita selagi kita masih hidup, untuk selamatkan keluarga kita selagi kita masih hidup. Ajak budak Al-Quran, ajak solat, cakaplah, paksalah kalau terpaksa. Anak-anak yang umur tu tadi, paksalah. Jangan kita tangguh-tangguh pasal apa, ini perintah Allah. Tak rugi besok di akhirat. Alhamdulillah, aku paksa anak aku dulu supaya semayang, ajar anak aku, disiplin anak aku. Alhamdulillah, di padang mahsyar dapat bertemu semula dengan anak aku dengan cara yang paling baik, beriring masuk syurga, mengikut rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini perlu diikut, bukan sekadar selawat gitu tak. Dengan seronok sendiri, ya. Cintanya aku pada Nabi ya Muhammad, ya. Dengan seronok sendiri. Sedangkan sunnah dia tak pernah pun kita nak kaji dan nak ikut. Tetap juga kita ikut sunnah-sunnah yang lain. Orang kata semayang macam ini, kita tak nak ikut. Kita kata semayang tak payah usolli pasal Nabi tak ajar macam tu, tak, kita ikut juga. Jangan, ya. Panjang lagi kalau nak cerita pun. Pasal apa? Takut tadilah. Ya. Takut tadi. Nanti lagi lain. Ya. Pasal apa? Dia ada gini. Cerengkahnya. Bila Allah kata dalam Quran, siapa yang beriman amal soleh, maka tidak ada rasa la khaufun wala hum yahzanun, kan? Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita. Kalau kita muhasabah, agak-agak kita ni ada tak rasa takut untuk mati? Ada kan? Ada, saya pun ada. Tapi para sahabat ahli syurga, mereka bila dia ajak untuk mati, mereka melompat pergi. Mereka tak ada rasa takut. Pasal apa tak ada rasa takut? Pasal ibadah dia kelas. Allah pelihara hati dia, jiwa dia, sebab ibadah dia ikut Nabi.
Kita boleh kata mustahil seorang yang beribadat, yang berakidah, yang bersosial sama macam Nabi dan para sahabat, mereka ada rasa takut dan duka cita. Duka cita nak meninggalkan dunia. Mana tak duka citanya? Duit kita ada 1.5 juta dalam bank. Belum berusik lagi. Ni tak lama dapat bonus lagi dan sebagainya. Harta kita melambat-lambat lagi. Mana tak duka cita? Duka cita lah. Sebab kita kasih dengan harta. Duka cita ni maknanya kita rasa terkilan. Duka cita nak tinggalkan benda itu. Sebab itu pada sahabat yang kaya raya pun dia ajar nak mati jangan tinggal apa-apa. Maka tak adalah tahzan, tidak ada duka cita. Takut pun tak ada duka cita. Apa aku nak tinggal, aku nak mati, apa dah aku nak tinggalkan rumah anda sengit sebelah, tak ada masalah. Ya? Ambil lah kat orang, tak kisah siapa pun boleh ambil. Tapi kalau tak, kita akan memikirkan, ni rumah besar aku ni, harta aku ni, siapa nak diwariskan. Dalam keadaan takut kita waris juga pada anak apa semua. Kita bagi saya, esok jangan jual ni, atau apa ni. Sedangkan kita tak didik dia dengan Al-Quran, dengan iman dan sebagainya. Sebab itu rasa takut. Sebab itu disebut ibadah yang terbaik yang ikut Nabi boleh menghilangkan rasa takut dan rasa tahzan. Sebab itu kalau kita tengok orang semayang rajin, apa semua, tapi dia masih cinta dengan dunia. Masih takut itu, takut ini. Pasal apa? Ibadat tak selesai. Itulah. Ya. Saya sebut sikit. Boleh? Faham? Ada soalan? Senyap ini. Dia risau. Baca sikit kupasan ayat. Ibnu Jarir mengatakan ayat ini adalah sebagai takkid. Apa ini takkid? Penguat, ya. Atau penekanan betapa pentingnya mengingati dan menghayati nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat apa dia? Ni, ya. Sambung lagi. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minha, darinya, adlun. Adlun ni tebusan, kan? Dalam tu boleh tebusan tak? Tebusan. Tapi dia pakai kalimah adlun. Adlun ni adil. Sebab apa kat dunia ni biasanya, okey, kalau kau nak bebaskan hamba, bebaskan tawanan ke hamba ke, okey, aku bagi tebusan. Aku tebus, aku nak engkau pulangkan balik tawanan aku, tebusannya ialah sekian untuk dapat keadilan. Sebab itu dipanggil adilun ni. Mana tebusan ini adalah untuk keadilan. Jadi masa di akhirat nanti tidak diterima sebarang tebusan. Sebab yang kita nak tebus ni dengan siapa? Dengan Allah. Kat dunia ni kalau kita tebusan dengan orang musuh kita, okeylah, manusia makhluk. Ini dengan Tuhan yang maha kaya. Dia ada segala-galanya, anak kita pun dia buat, dia suruh didik anak kita pun semua, diperintahkan. Dia buat bumi, dia buat syurga, neraka pun semua. Tiba-tiba kita nak tebus dengan orang yang memiliki segala-galanya, yang kaya raya. Mana Tuhan nak terima? Kita nak tebus dengan emas. Seorang kafir nak tebus dengan emas yang dia ada. Banyak mananya emas dia ada. Dekat emas tu pun Allah yang jadikan. Jadi benda ni pun dah, kalau kita fikir pun, benda yang terbelik, yang pelik. Jadi Allah suruh kita hanyalah berimanlah kamu, bertakwalah kepada Allah. Jadilah Islam yang terbaik itu, patuh je apa yang Tuhan suruh. Mudah. Jangan bangkang. Walaupun hati tak setuju, tapi pasal perintah Tuhan, buat je. Contohnya Nabi Ibrahim tadi, sembelih anak. Buat siapa? Pasal perintah tu Tuhan. Itu je. Wala, dan tidak tanfa'uha, memberikan manfaat. Apa tu? Syafa'ah, ya? Syafa'ah. Dan tidak memberikan manfaat dan syafa'ah. Walahum
Sorun dan mereka tidak